dekat kalimah ismuhu tu, untuk ringkaskan kita punya syarah, kita fokus dekat sambungan sin mim. Sambungan sin mim ni sin tu dulu. Okay, sebabkan kita nak buat panjang, dia kena, sin kedua ni kena datar. Dia naik agak sikit tapi nampak lebih datar lah. Okay, ni tegak. Sini pen betul-betul tegak. Lepas tu kita ubah pen daripada tegak, dia akan mengiring ke kiri, naik atas sikit. Konsep asalnya huruf ba, tapi dia ada lain sikit. Untuk naik ke mim tu, biar tinggi sikit. Naik nipih, lepas tu buat nipih juga ke depan, barulah buat mim masuk macam tu. Okay. Sambungan sin mim yang biasa lah kan, yang kita akan buat mim kecil tu. Sambungan yang sama lah. Cuma dia nak sambung dengan ha tu, kita pakai penyambung yang sama tapi terus ubah jadi patah. Ha ni jangan besar sangat. Okey.